kenderaan sukarela nak jual kereta. Tukar secara hak milik secara sukarela, yang ramai yang membuat kesilapan besar. Pengalaman saya bekerja dalam penguasaan selama 20 tahun dan banyak kali membuat operasi bersama dengan pegawai-pegawai JPJ. Banyak ilmu, banyak kawan yang saya akan share maklumat ini. Panduan tukar milik secara sukarela. Tuan-tuan boleh, perkara utama tuan-tuan dah tahu kan ini. Kenderaan individu. Nak buat kat mana? Nak tukar milik. Nak buat dekat dengan JPJ boleh. Tukaran milik. Tapi yang paling penting sekali ialah kena ada puspakom. Pastikan kenderaan itu ada puspakom, baru tukar nama, baru beli. Kenapa perlu ada puspakom? Tahukah tuan-tuan bahawa berbelas-belas ribu kenderaan sejak tahun 2000 tak dapat tukar nama, mengalami kesulitan untuk tukar nama kerana pemilik asal sudah meninggal, kerana pemilik asal balik ke negara luar, kerana yang utama sekali pemilik asal tak nak beri kerjasama. Janji hari itu bayar harga 7,000, tiba-tiba gaduh sikit-sikit nak naik 8,000. Lalah dia tak nak tukar nama. Okey. Apabila tak nak tukar nama, dia tak nak tampering. Tampering tu cuma ambil masa 20 minit. Ambil masa 5 hingga 10 minit saja tampering. Lepas tu dia nak bagi kerjasama. Jadi kereta tu apa tu? Kereta tu maksudnya kereta tu tak boleh tukar nama sampai bila-bila. Tak boleh nak jual. Lalas sekali buat spare part, jual kedai spare part. Itu. First sekali, puspakom. Puspakom tu untuk menentukan kereta tu tak ada benda yang terlarang, macam kereta potong, kereta curi, kereta ubah nombor chassis. Itu yang paling penting, puspakom. Siapa yang nak buat tu? Yang perlu dibuat ialah owner. Buyer nak buat boleh, tapi jangan bagi lagi duit, jangan bayar lagi duit. Inilah kawan-kawan abang yang info, bukan saja info, abang kerja bahagian undang-undang. Boleh tengok antara pembeli, penjual, seorang individu A, individu B, semua hak sama rata. Okey, mula puspakom. Yang kedua, tengok kereta, berkenan, bincang harga berapa. Kalau boleh buat draft perjanjian simple. Okey, aku nak beli kereta ini dengan harga 7,000. Okey, setuju, bayar deposit berapa? Okey, dah ada puspakom kan, bayar deposit berapa? Booking dulu, sebab apa? Tak sempat nak pergi JPJ hari ni, esok baru nak pergi, bayar deposit. Contoh 400, bayar deposit. Kalau boleh buat serta-merta, mana-mana kedai MAG boleh, buat MySikap pun boleh, buat sendiri online pun boleh. Okey, yang penting pastikan tukar nama dahulu, tampering dahulu. Kita tunjuk bukti, duit ni duit aku 7,000 aku dah ada, tapi aku nak kau tampering dulu. Kenapa? Kereta ini mungkin blacklist. Blacklist tu apa? Blacklist tu kereta banyak saman oleh JPJ, tak dapat tukar nama. Kereta ni lari kedai, hak dituntut, masih lagi milik kedai, tak boleh tukar nama. Kereta ni owner asal sudah meninggal. Owner asal tak boleh tukar nama. Boleh, tapi banyak kerja nanti. Okey. Selepas kita tampering atau tukar nama, kita ada masa 7 hari. Bagaimana jika buyer tak jadi nak beli? Ataupun buyer memang nak main-main. Okey, duit deposit 300 yang 500 tu burn lah. Ataupun bagaimana kalau buyer tu ambil kereta tu? Mana boleh ambil, dek. Kereta tu last sekali baru bagi. Nombor 1, puspakom. Nombor 2, tengok kenderaan. Nombor 3, deal harga berapa. Nombor 4, tukar nama. Lepas tukar nama tu, dalam masa 10 hingga 12 minit bayarlah online sekarang. Tak sampai pun 5 minit. Nombor last sekali baru bagi kunci. Saya ulang, nombor last sekali baru bagi kunci. Ni
Tuan-tuan boleh baca panduan tukar hak milik secara sukarela. Ini semua senarai borang-borang dia. Kalau kereta tu kereta daripada individu, senang aja, tuan-tuan. Pemilik daftar yang berada di luar negara ni macam warga negara asal Indo tu susah sikit lah. Boleh tapi susah. Pasport kena ada salinan, kena pergi pejabat kedutaan. Boleh rujuk sini. Jangan rujuk dekat dengan ejen. Jangan rujuk dengan penjual kereta. Cik, saya boleh tukar nama, saya ada runner lah, boleh cross line. Jangan. Rujuk orang yang kawan yang bertauliah. Surat pembatalan permit. Ini banyak. Kita pergi kepada jual kereta untuk antara warga negara Malaysia tu, panduan tukar milik secara sukarela. Okey, last sekali tu, pastikan kereta itu dibuat puspakom. Bagaimana dengan kereta yang beli oleh used car, bayar pinjaman? Bayar pinjaman tu skop dia lain nanti. Saya akan buat video satu tapi bayar lebih kurang. Bayar ansyuran tu, buat secara loan tu. Ya, of course dia tak tukar nama lagi sebab kita tak habis bayar lagi. Kereta tu biasa kereta dia tarik ban, dia beli dengan ban murah-murah, RM4,000, RM3,000. Jual balik RM9,000, campur dengan interest RM6,000, RM15,000. Dia tak tukar lagi, tapi dia orang ada macam ejen ni, dia orang ada pakar-pakar dia lah. Kereta tu bukan kereta accident lah. Tapi risiko dia untuk sama tertunggak tu masih ada lagi sebab ada penjual-penjual used car yang tak bertanggungjawab. Dia jual kereta yang masih ada sama tertunggak. Last sekali tu, kita akan dapat bila kita habis bayar di used car tu,